Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Nama saya Abdul Rahim Mazuki. Tapi Haji Rahim lah. Tapi dalam kalangan keluarga saya sebutnya Datuk lah. Ada orang ingat saya ni Datuk. Memanglah saya Datuk. Saya, anak buah saya tu menyetuk je. Jadi cukup lah Saya nak cerita sikit pasal macam-macam penyakit ada. Jadi saya tertarik juga lah malah ni penyakit ada. Tapi punyalah tanya dia kan. Tanya dia merekomendasi ni dan ni apa malah? Functional food. Functional food. Jadi saya dah hampir satu kotak dah habis. Pertama sekali saya rasa memang ada perubahan. Nombor satu, saya punya lutut yang apa ni saya jaga lagi, lutut yang betul yang kejang. Alhamdulillah tak terasa lagi. Dan lagi satu, gula dan juga kolesterol. Ini yang saya minat ni. Dalam ubat ni ada 16 ni. 16 ke 18? 18 ramuan herba-herba. 3 teknologi. Dan 3 teknologi yang dia panggil kesihatan sendi, kolesterol, mengawal gula dan apa ni, sel dan membersihkan sel dan organ. Ni yang buat saya nak cuba ni. Dan saya akan nak cuba habiskan berapa kotak ada ni. Dan saya minta doa semoga saya akan sihat. Tak lupa juga ada cengkeh, moringa, campuran berry. Berry ni pun saya tahu bagus ni. Cendawan susu harimau banyak lah. Premium Premium. Peria katak lagi. Ini semua ada kena-mena dengan darah bagaimana saya ni. Jadi insyaAllah saya rasa nampak saya ni macam okey je. Saya rasa boleh lah. Saya akan bukti pada orang. Tapi yang syaratnya mungkin nak disiplin. Ubat tak boleh miss. Pagi, petang, malam. Kalau boleh. Dia tahan juga. Itu je lah. Saya terima kasih pada malam. Dia pun tak apa kata orang. Susah payah. Susah ambil berat. Untuk tunggu makan ubat. Terima kasih. Bye-bye.